Sebut pasal hujung tahun ni dah tentulah kita akan fikirkan berkaitan dengan year end sale. Ada sale-sale yang memang gila-gila ke, kan, memang potongan harga, diskaun apa. Tapi kadang-kadang kita pun kena viral kan, trending kan year end zakat. Yes, betul kan? Kita kena bagi tahu ke orang, sebab kadang-kadang sampai hujung tahun orang yang tak buat potongan zakat bulanan ataupun yang tak tahu lagi sebenarnya dia ni layak membayar zakat, dia terlepas untuk membayar zakat. Dan paling menarik sekali, khutbah pada minggu lepas ataupun beberapa waktu yang sebelum ini diberikan maklumat tentang sebenarnya jumlah pembayar zakat di wilayah ataupun di negeri-negeri yang terlibat ni sebenarnya lebih kurang dalam 25 ke 30% saja yang layak bayar zakat ni. Okeylah, kita anggaplah mungkin orang yang tak bayar zakat tu dibayar ke negeri orang lain. Betul. Ataupun dia tak bayar zakat tadi dengan cara yang agak silap teknikal, dia agih sendiri. Itu pun tak mencapai lagi 50% yang selayaknya bayar zakat. Maksudnya kita ada baki lagi separuh umat Islam yang layak bayar zakat, tak bayar zakat. Bukan sebab dia tak bayar di negeri kita ataupun di tempat kita, dia bayar negeri orang lain, dia dah bayar ni. Yang kita kira-kira ada 50% lagi yang tak bayar zakat. Kita pun pelik, sebab apa? Mungkin suara kita, iklan kita ataupun maklumat kita tak sampai pada dia. Kita salahkan diri kita dululah. So sebab itu hari ni bila sebut sampai hujung tahun, ramai orang yang belum nak bayar zakat sebab untuk dapat pelepasan cukai. Okey, itu terbaiklah. Yang kedua juga, dia kena tahu sebagai tanda syukur dan keberkatan rezeki yang dia dapat pada tahun tu. Kebanyakan daripada kita, macam saya selalu sebut, bila sebut nak bayar zakat ni, dia rasa kurang duit. Itu problem. Bila dia rasa kurang duit, problem. Sebab yang dia keluarkan tadi tu adalah daripada hasil apa yang dia dapat. Contoh, dia ada 1 juta. Dia dapat kena keluar zakat 25,000, 25%. Contohlah kan. Mana kata dia anggap 25,000 tu besar, sedangkan dia tak nampak 1 juta yang dia dapat.